aku nak review kedai member aku. Jom. Abang Joy. Sihat. Lama tak jumpa Abang Joy. Ini yang bukan kaki review. Tak ada lah Abang Joy kita biasa-biasa. Ni lalang jumpa kat Abang Joy kat Ampang. Singgah je kedai Abang Joy ni. Boleh cerita sikit Abang Joy buat bisnes apa sekarang ni? Kita kat sini menawarkan perkhidmatan tukar cermin kereta. Tukar cermin Ini stok-stok cermin yang kami ada. Cermin original ada, cermin original ada, cermin original pun ada. Kira semua jenis kereta ke macam mana? Semua jenis kereta ada. Kalau tak ada, kita ada kan. Kita order, jangan risau. Kan, biasa-biasanya yang hot model Honda, Proton, Pro 2, Toyota. Itu memang sentiasa ready stock lah. Kira lokal konti semua ada Abang Joy? Yes, kita boleh dapatkan. Baik. Kan, kau pakai kita apa? Kau yang kau bawa kancil? Saya kancil bang. Tapi kancil saya belakang kita ada power gain lah. Yang tu. Kancil, tanya konti. Kamera kau boleh pusing-pusing kan? Boleh. Kita ada juga menawarkan perkhidmatan pemasangan filem haba. Bahasa Melayu dia. Filem apa Okay, dekat sini yang paling famous, banyak customer request kalau diorang tukar cermin depan, diorang request nak pakai tinta yang botol panas. Kita payung nano seramik. Nano seramik. Kalau cover dia tak cukup, dia kena tambah sikit lah. Nano seramik, nano stick sama bang? Paling wholesale kami kat sini, Chameleon Film. Kira kat sini Camilla ada berapa colour je bang? Kita ada Chameleon Blue dengan Chameleon Red. Tapi dengan cerita sini kalau tukar cermin dapat free tinta bang kan? Kita memang provide free tinted, tapi kita bagi kita punya premium film. Premium film, faham. Mana yang nak pakai high spec film, nano ceramic, super sputter, Chameleon Film, add on sikit lah. So guys, tu dia. Selabut motor ni. Ni yang kedai member kita, Abang Joy. Dia buat tukar cermin kereta kat sini dekat Pandan Mewah Ampang. Lemak dia betul-betul ke Hospital Ampang lah. So korang mana tukar cermin kereta, tak kisah sama ada cash, claim insurance kat sini specialnya korang boleh bayar insurans sekali. Lepas tu untuk cermin korang tukar tu siap dapat free tinta tau. Lepas tu kalau korang tak ada masa nak datang ke bengkel, kat sini pun diorang boleh buat door to service. Diorang boleh datang tukar cermin ke tempat korang sekitar Lembah Kelang. Tak kisah kat mana-mana. Jangan lupa like, follow, comment and share. Support bisnes kita ni, bisnes anak Melayu. Ciao.